Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk sport modul training hari ini, kita nak tunjuk apa komponen yang ada dalam sport modul. Sport modul ada komponen dalam 19 komponen yang ada untuk penolong pegawai tunazon, group leader, MSPO dan juga CB. So ada menu dashboard, certificate, list of personnel, entity, transfer, reporting progress, non-conformity, smallholder, combine and separate, change status, extension request, OS and spot report, announcement, spot management, GM management, logo users application, logo users without license number, helpdesk, and contact us. Mostly component of spot mode ni ada dalam CB. So untuk user-user lain, kebanyakannya kurang lagi daripada CB punya menu. Untuk approval process, flow untuk spot modul ada 3, iaitu pada spot, GM, Group Manager dan juga Organize Model. So untuk pekebun kecil persendirian yang dimanage oleh MPOB, first penolong pegawai tunazon akan submit data smallholder tersebut kepada CB untuk update bahagian certification pula. So first penolong pegawai tunazon akan update semua smallholder details di dalam sistem eMSPO. Kemudian CB akan verify ataupun kalau ada amendment, dia akan revert balik kepada PPTZ untuk membuat pembetulan. So di sini CB akan update untuk certification update untuk audit smallholder tersebut. Kemudian selepas settle untuk semua proses tersebut akan disubmit kepada pegawai tunazon untuk approval. Seterusnya general leader MPOB seterusnya. Kemudian pada akhir sekali iaitu MSPO. Sekiranya ada berlaku rejection pada mana-mana fasa tersebut akan disubmit kepada CB. Jika berkaitan dengan smallholder akan diterus kepada penolong pegawai tunazon untuk membetulkan smallholder tersebut. So di sini sekiranya pekebun kecil tersebut diuruskan oleh group manager, so CB tersebut akan manage data group manager tersebut dan akan terus kepada kepada pegawai tunazon, kemudian kepada general leader, kemudian kepada MSPO. So proses kat sini, jika spot dia ada penolong pegawai tunazon, tetapi kalau group manager tiada penolong pegawai tunazon. Sama juga prosesnya jikalau dia di-reject, so dia akan terus kepada ke belakang untuk dibetulkan balik. Tetapi kalau kepada pekebun kecil tersusun, organize smallholder, CB yang akan amend tersebut, data tersebut, update dalam sistem, terus kepada MSPO. So tiada MPOB berlaku dalam proses organize smallholder. Di sini untuk timeline dan juga responsibility, penolong pegawai tunazon ada 2 bulan sebelum tarikh audit untuk update semua rekod spot di dalam sistem. Tetapi kita tak adalah limit untuk 2 bulan sebelum baru buka. Maksudnya sekiranya dah audit pada hari ini dan setelah settle dalam sebulan selepas tersebut untuk semua proses approval, so sebulan tersebut akan start PPTZ dah boleh kemaskini data smallholder dalam sistem. So di sini dia boleh add, edit dan juga remove data mengikutkan data yang terkini. So di sini sekiranya ada smallholder yang perlu diupdate, smallholder tersebut dah boleh continue diupdate pada next phase sekiranya dah lepas approval semua proses, terutamanya pada akhir sekali lah pada MSPO. Kemudian CB pula ada 1 bulan sebelum tarikh audit untuk verify data yang disubmit oleh penolong pegawai tunazon, dan mereka juga boleh add, edit dan juga remove data sekiranya dekat dalam situ diorang ada isu yang berkaitan sertifikat untuk mereka update. Tetapi mereka tiada button untuk add, edit dan juga remove data yang berkaitan dengan smallholder. So di sini sekiranya mereka dah issue sertifikat dengan audit report dengan accurate smallholder, 39 days after the end of the audit, data tersebut akan update sepatutnya. So di sini seterusnya selepas CB update, PTZ pula. PTZ akan approve dia punya submission daripada CB. So dia akan tengoklah jika ada information tak accurate, ada smallholder yang tak lengkap, mereka boleh reject dalam masa seminggu selepas certificate issued oleh CB. So di sini jika ada group leader juga,
So group leader akan ada masa seminggu selepas PTZ buat approval. So selepas PTZ dan juga GL approve baru akan masuk kepada MSPO. So MSPO akan review data tersebut. Sekiranya ada rejection akan berbalik kepada responsibility tadi. So di sini jika ada rejection dia akan revert kepada CB ataupun PPTZ. Final phase pada MSPO, sekiranya duration sebelum ni lambat, maka akan lambatlah timeline untuk spot data tersebut akan complete. So kita pergi kepada sistem. So di sini kita pergi kepada penolong pegawai tunai zon punya account dulu. So di sini dia ada dashboard. So di sini ada menyatakanlah apa information terkini tentang MSPO. So di sini juga ada button untuk update profile, user manual, change password dan juga sign up. Dan sini ada bell button sekiranya ada status yang pending. So di sini tuan-tuan dan puan-puan juga boleh search semua certification status dalam MSPO. So sekiranya ingin mencari data tersebut, boleh filter, reset, download menggunakan Excel, boleh filter by audit scope, audit stage, status, negara dan sebagainya. So di sini sekiranya ingin melihat data spot tersebut, so boleh juga view menggunakan button ini untuk melihat semua detail dan boleh juga tengok sertifikat dan juga audit report yang diupdate dalam sistem terkini. So di sini delay bermaksud tahun 2025 tidak update lagi oleh CB. So di sini juga ada information untuk semua holder yang boleh dicari. So kita tengok yang ada information. So dekat sini kita juga boleh cari nama semua holder tersebut. So dia akan keluarkanlah semua yang ada spot A3 ni. So dekat sini boleh main-main untuk cari semua holder details juga. So di sini juga ada audit button untuk audit modul. Dan di sini juga ada list of personnel. So boleh tengoklah list of personnel yang ada dekat dalam EMSPO untuk contact. Untuk entity pula adalah information yang sama yang ada pada sertifikat, tetapi pada entity tuan-tuan dan puan-puan hanya boleh search, hanya boleh jumpa detail yang lebih lengkap lah, di mana untuk sertifikat hanya yang berkaitan grouping punya sertifikat, tapi entity bermaksud setiap entity tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpa. So di sini juga untuk apply logo, ada keluar announcement, helpdesk untuk submit tiket sekiranya ada berlaku isu, dan juga contact us MSPO. So di sini, ini adalah button main untuk support modul di bawah penolong pegawai tunai zon. So di sini ada semua details untuk setiap status. So di mana pending siapa, verify, CB dah verify dia semua holder detail tersebut. Adakah masih pending MSPO, pending GL ataupun last kali sudah approve. So di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak contohnya. Di sini adalah spot under A4. So di sini ada number of license, total semua holder, kod untuk ID spot A4, audit by CB mana. So di sini juga ada button untuk tengok semua holder tersebut. So di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh zoom in, zoom out untuk kena pasti adakah semua holder tersebut dipin dengan area yang betul. Seperti macam ni, betul ke dipin dekat kawasan hutan ni? Ataupun mungkin dia adakah betul dipin dekat kawasan bangunan. So dekat sini perlu confirmation daripada tuan-tuan dan puan-puan macam ni. So adakah semua holder ni betul di sini ataupun ini sebenarnya GPS koordinat yang salah. So tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat MPB license mana dan juga semua holder yang mana untuk confirmation. So di sini juga ada button download secara PDF ataupun Excel dan juga boleh search nama semua model tersebut seperti yang dekat sertifikat menu tadi. So di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh juga update detail semua model tersebut. So yang ni dah di-update. So yang pending PPTZ di sini. Kita tengok akaun yang lain yang pending PPTZ.
Sikit banyak yang dah pending daripada CB. Kita tengok untuk PPTZ yang lain. Sekiranya ada, dia akan keluar edit button macam ni dan juga ada add new smallholder. So dekat sini perlu masuk licensing. License number ni dekat sini integrate dengan e-lesen PK MPOB punya sistem lah. So dekat sini akan keluar information selepas verify. So contohnya dekat sini hujung button ni ada nama yang dah dimasukkan berbelasan, so akan keluar automatically nama pemegang lesen tersebut. So di sini perlulah masuk postcode, city mana, negeri mana, kawasan mana. So semua information ni perlu dimasukkan oleh pengurus pegawai tunas zon sekiranya information tersebut tiada. So sekiranya perlu amendment, boleh tekan button pensel ni. Sekiranya data tersebut tak valid, akan delete lah. So boleh register semula. Sekiranya akan datang, kita akan buat enhancement, ada button inactive atau aktifkan kat sini lah. Sekiranya semua order tersebut tidak lagi continue untuk certification pada fasa ini. So dekat sini tuan-tuan dan perempuan boleh menggunakan button untuk buat information tersebut. Sekiranya restore, boleh juga restore balik dengan tekan button ni. So akan jadi keluar balik lah. Dia akan tukar status updated. So sekiranya information semua di sini dah accurate, GPS coordinate pun dah pin dengan betul. So dekat sini boleh submit spot list kepada CB. So nanti CB akan terima spot tersebut dan akan terus dapat notification. Sekiranya ada rejection, remarks akan keluar dekat sinilah daripada siapa yang reject dan apa information yang dia reject. So dekat sini pula, selepas penolong pegawai tunas zon submit, kita masuk kepada CB pula. So dekat sini, apabila CB dah dapat notification, dia juga akan pergi dekat spot management ni untuk confirmkan SL tersebut. So dekat sini mereka ada view yang sama, mereka perlu revert atau verify information tersebut. Sekiranya mereka kata ada information yang salah, mereka boleh buat remark di sini dan juga tunjukkan sekiranya GPS koordinat salah, mereka boleh attach file lah GPS mana yang salah. Sekiranya okey, mereka boleh verify dan submit kepada PTZ pula untuk approval. So di sini boleh diupdate oleh CB. Tetapi sebelum submit kepada PTZ, spot tersebut perlu dimanagekan oleh CB tersebut untuk bahagian certification pula. So tadi untuk bahagian manage semua order, so CB perlu update dua benda lah, semua order dan juga certificate. So sekiranya mereka go to the version 1, masih tidak menggunakan audit module, di sini mereka boleh manage semua information yang perlu isilah dekat sini untuk submit kepada PTZ pula. So all information yang ada dekat sini perlu diupdate dan di sini juga dah senaraikan spot G21 tadi. So dekat sini juga dia punya hektarage akan auto calculate daripada spot management tadi. So kalau untuk group management, group manager lah, kalau OSH. So di sini juga ada statusnya untuk submission tersebut masih pending CB. So bila dah set update semua, boleh submit kepada PTZ pula. So di sini untuk PTZ pula, so untuk pegawai tunas pula, so mereka akan receive data tersebut di dalam reporting progress. So di sini sekiranya ada pending untuk mereka update, mereka akan ada button untuk approve pada hujung ni lah. So kita tengok.
Betul. So di sini sekiranya ada pending, mereka boleh approve ataupun reject, sama juga. So rejection boleh letak kat sini dan boleh juga choose file. So dekat sini juga ada rejection remark sebelum ni dan juga attachment yang boleh tengok lah. So dekat sini ada information untuk approval. So kemudian kepada GL. So GL pun akan sama, pada reporting progress pun akan pending untuk dia lah review. So dekat sini pun ada button approve dengan button reject. So di sini juga ada rejection remark sekiranya ada remarks daripada previous PIC. So di sini dia ada spot list untuk dia tengok, good manager list, OSH list. So untuk report pun dia boleh tengok, untuk baseline dia boleh letak baseline dia kepada kat sini. Untuk add baseline contohnya pada bulan November 2025. So boleh letak spot mana. So di sini boleh letaklah dia punya detail. Add entry. So di sini selepas settle akan terus ditambah pada ni lah, dan boleh click all baseline, so akan keluar kat sini. So di sini boleh juga tengok history detail, edit, dan juga boleh delete juga sekiranya salah. So di sini juga ada information untuk organize models, POC, GM, dan juga semua model yang lebih daripada 40.46. So dekat sini ada data record juga. So yang terakhir sekali kepada MSPO, sama juga dengan reporting progress akan di-approve dengan button view yang sama. So itu sahaja untuk spot.